Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Artinya, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepada kamu dengan kelahiran seorang anak lelaki namanya Yahya, yang kami belum pernah jadikan bagi seseorang sebelum ini nama sepertinya. Keterangan ayat. Inilah jawapan ilahi yang lembut dan penuh rahmat menyusuli munajat suci Nabi Zakaria alaihi salam. Satu berita gembira terus daripada Allah, bukan melalui perantaraan manusia. Seruan Ya Zakaria adalah panggilan kasih dan hampir, bukti bahawa Allah mendengar rintihan hamba-Nya, bukan dengan gelaran rasmi tetapi dengan namanya sendiri penuh kemesraan. Nama Yahya berasal dari akar kata hidup, seolah-olah Allah menyatakan anak ini akan membawa kehidupan kepadamu, kepada agama dan kepada umat ini. Antara petunjuk ayat, yang pertamanya doa yang lahir dari hati yang ikhlas dengan tujuan yang tulus kepada agama akan dibalas Allah dengan kurniaan melebihi jangkaan. Nabi Zakaria memohon seorang anak, tetapi Allah memberinya anak yang juga seorang nabi dengan nama yang langsung ditentukan dari Allah. Ketiga, Allah memberi apabila Dia kehendaki. Memberi apabila Dia kehendaki. Dan apabila Dia memberi dengan kemuliaan dan keunikan yang tiada bandingan. Kaedah beramal. Pertama, tanamkan dalam hati bahawa doa bukan sekadar permintaan, tetapi adalah penghambaan, pengabdian dan pengharapan tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengurniakan anak, lihatlah ia sebagai amanah dan anugerah daripada Allah, bukan hanya untuk mengembirakan hati, tetapi untuk menghidupkan agama. Ketiga, berdoalah dengan sangkaan yang baik kepada Allah. Bukan sekadar meminta apa yang kita mahu, tetapi menyerahkan sepenuhnya urusan balasan kepada Allah yang Maha Tahu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sentiasa berharap kepadamu. Kurniakanlah kepada kami kurniaan yang membawa kami lebih dekat kepadamu dan menjadi sebab hidupnya agama dalam diri dan zuriat kami. Amin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.